Ada yang tegur muka macam mayat hidup. Color muka tu memang macam mayat, dengan warna kelabunya, dengan pucat, warna macam mayat sebiji. Lepas tu semua dah macam kenapa ni, kan. Lepas tu macam dah fikir kenapa dengan diri sendiri ni kan, kenapa. Lepas tu time tu awal-awal dah kahwin lah, suami pun perasan dia tu. Lepas tu dah cakap kita pergi try berubat lah, kan. Merata-rata kami pergi, merata-rata pergi, tapi tak menjadi benda tu. Yang nampak macam mayat tu orang-orang yang terpilih je ke, ataupun semua orang rasa macam tu? Semua orang nampak muka Kak kenapa pucat macam tu? Pucat, dia pucat yang macam mayat, yang tak ada darah langsung. Ish. Akak tengok macam ni? Biasa, kita nampak biasa. Orang lain yang nampak macam tu. Okay. Kita nampak muka kita sendiri elok, tapi orang tengok macam mayat. Lepas tu dekat ada rasa macam malas nak buat kerja, semua malas. Kita dia macam mayat hidup lah. Malas nak buat itu, malas nak buat ini. Lepas tu ada satu hari tu ibu akak lah rasa ada benda tak kena. Kata akak kenapa ni, dia tanya kan. Ibu kan, ibu naluri kan. Jadinya akak kenapa ni, dia tanya kan. Tu kita pergi berubat nak. Jadinya ibu pun bawa, mula pergi ke Darussyifat dulu, tempat yang biasa dah sebelum ni ada ni kan. Kata memang dah buat dah, lama kami kat situ, lama 3 jam pun tak settle lagi. Tak dapat punca daripada mana, tak habis. Lepas